Hai, Assalamualaikum. Saya Dr. Syafia daripada Masa Medical Clinic. So, hari ini topik kita adalah breastfeeding. Breastfeeding ni memang kita dah tahu. Banyak kebaikannya. Memang tak dinafikan, fakta. Okay, so boleh tengoklah dekat list ni. Memang banyak sangat compared to formula milk. Not every person has the privilege untuk menyusu. Ada certain patient dia ibu angkat ataupun dia dapat anak angkat, so dia pun teringin juga untuk menyusu. So jangan risau, dekat Masa Medical Clinic kita ada rawatan untuk ibu angkat ataupun untuk ibu yang nak menambahkan susu. Step yang pertama, usually kita akan bagi hormon terapi lah for those ibu yang teringin untuk menyusu baby mereka, especially ibu angkat. Okay, kita akan bagi hormon terapi. Kena datang awal at least 3 months before you guys accept the baby angkat, so that kita boleh prepare you punya supply banyak sikit masa you have received the baby. Next step is kalau dah ada baby, macam mana pula, apa perlu buat untuk tambahkan susu? Kita ada ubat untuk inducekan hormon prolaktin tu. Actually kita ada ubat untuk tambah, but at the same time ibu kena mengepam. Pump is wajib lah. Okay, maksudnya kalau baby tak minum, pump. Jangan biarkan penuh je. Lama-lama hormon kita dia detect, oh baby dah tak perlukan ni, dia start turun. Dia start tahu yang baby tak perlukan susu dah, so dia start makin turun. Hormones. So nak naikkan balik hormon tu, kena frequent pumping. At least 8 ke 15 kali sehari, emptykan your breast. Then the second part is herbs. Ada certain herbs dapat bantu untuk menambahkan susu ibu. Cara untuk ambil nanti boleh doktor advise during consultation for breastfeeding lah. Next, breastfeeding shouldn't be a pain. Selalu kerap orang tanya saya, kenapa saya sakit bila menyusu? Kalau sakit tu maksudnya mungkin ada nipple crack. Okay, bila situasi nipple crack, apa perlu buat? Datang cari rawatan, bukan biarkan je. Nanti bila awak sakit, awak kurang menyusu. Bila kurang menyusu, kuranglah supply dia. Kena buat rawatan lah untuk nipple crack tersebut. And then, kenapa ada nipple crack? Kena tengok latching baby dengan puting betul atau tidak. Okay, so dekat sini kita akan tengok macam mana ibu pegang baby waktu menyusu. Mulut baby masuk betul tak dalam puting waktu menyusu. Okay, one more tips is partner lah. Partner memang play an important role in helping ibu-ibu untuk menyusu. Okay, bagi dia orang support. At the same time, kena buat urutan di tulang belakang. And also, ibu-ibu boleh amalkan urutan di breast. Cara urut dia nanti doktor akan ajar jugalah during breastfeeding counselling. So, untuk ibu yang kat luar sana, sekiranya ada masalah menyusu, seek for help. Dekat Masa Medical Clinic, kita sentiasa menyeri ibu-ibu tersebut tanpa ada sebarang judgement. So, jemput datang. Kalau rasa video ini bermanfaat, follow, like dan share. Bye! Bye-bye!